masa nak berbuka, kita beli itu, beli ini, kita menghadaplah rezeki kita pada petang ini. Dah setengah jam belum berbuka, kita dah menghadap makanan dah. Betapa dahaganya, laparnya kita ni. Allah Akbar je belum habis pun kita makan. Dan afdal pun kita buka puasa awal. Kalau buka puasa lambat itu urus, kata ya, urus pahalanya. Digalakkan awal, sahur digalakkan lambat, berbuka afdalnya cepat. Kita pun makan. Kedua hari itu kita makan air satu jug besar ni, satu ni. Penuhnya air tebu. Ya, air sirap ni. Jadi anak ajak makan pun tak boleh lagi nak tahan. Empat ni, sekok ni, lemak ni apa ni, penuh ni. Letak kursi. Cuba bayangkan, itu baru cobaan air dan nasi. Kita sudah merasa begitu kehilangan, merasa kerugian, ketinggalan banyak benda ni, apa ni, penatnya. Itu nikmat air dan nasi. Tetapi yang kita nak belajar pada hari ini, manakah nikmat rahmat barakah yang besar? Itu baru kecil itu. Jadi pada siapa nak belajar rahmat nikmat barakah yang besar, ambil daripada awal. Ambil cerita kisah nak bermulanya bulan Ramadan. Baik, nak bermulanya bulan Ramadan apa? Kita pun pergi mengajian Falak dengan teropong. Ya, dan teropong apa tu? Di anak bukit, di atas bukit nak tengok anak bulan. Manusia betul ya. Faham. Tulis bulan besar, lepas tu anak bulan sikit macam sabit. Tulis bulan besar, bulan besar. Di tepi tu letak bulan kecil ya, macam sabit kecil ya. Saya tengok. Jadi ke tidak? Oh, tu tak jadi. Ya. Dia nampak ini je. Ya. Maka nampak anak bulan kata apa? Wajiblah berpuasa. Ya. Kita pun berpuasa. Berpuasa selama sebulan. Cuba bulan ini besar dia berkeliling bulan ya. Kita masuk dalam bulan ini. Dia masuk dalam bulan besar. Ramadan. Ya. Sekarang ini tak ada dah. Ya, masuk dah. Tiba-tiba hilang. Bila hilang, dia kata apa? Hendaklah kamu berhari raya, haram berpuasa. Tengok, kiasan Allah ini teramat indah. Kalau berasa kau faham kaedah ini, inilah nak mengajar kita mengerti ilmu hakikat, inilah benda ini. Mula-mula tengok nampak anak bulan dah, nampak wajib berpuasa. Tiba anak bulan ni keliling ibu bulan ni, kemudian masuk, terlindunglah anak bulan ni ke dalam ibu bulan. Mana anak bulan dah masuk di belakang bulan. Jika bulan, jika bintang, bagi anak bulan masuk ke dalam. Jadi maka hendaklah kamu berhari raya, haram berpuasa. Faham betul-betul itu? Ya, sebelum saya terang apa maksudnya. Tidak sia-sia Allah buat itu. Bukan saja-saja tu Allah buat itu. Untuk mengajar juga mana sebenar-benar Ramadan. Jadi apabila tenggelamnya, timbulnya bulan besar saja, yang kecil dah tak ada, maka haram kamu berpuasa, wajib berhari raya. Sebab apa dia buat cerita macam ni? Apa salahnya kalau kita berpuasa pada hari raya pertama, kedua, ketiga, apa salahnya? Nak menunjukkan aku ini beriman kuat, betul tak? Nak menunjukkan aku ini alim sangat. Tetapi kenapa Allah haramkan berpuasa pada hari raya? Kenapa? Mesti ada sebab. Kunci nak memahami ilmu hakikat ini beginilah. Apa sebab? Apa salahnya kalau aku berpuasa pada hari raya? Siapa nak marah? Betul tak? Orang lagi nak tunjuk aku ni
hebat sampai hari raya pun berpuasa. Tetapi haram berpuasa pada hari raya. Kenapa? Jadi kita pun faham apa maksud anak bulan. Apa maksud anak bulan yang Allah bagi di langit itu? Kita mengaji ilmu hakikat ni, saya berpesan kepada ayahanda, kepada sahabat-sahabat, ibu-ibunda semua. Mengaji ilmu makrifat ini, jangan pandang di atas langit, jangan pandang di bawah bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu pilih ke diri kamu sendiri? Orang mengaji ilmu makrifat, mengaji ilmu hakikat ni, dia baca biarpun sepotong ayat, dia tak bubuh di muka, dia tak letak atas langit, dia letak berdiri dia. Daripada kalau bismillah lagi sampai daripada huruf apa, semua dia letak atas dirinya. Kenapa kamu tak pandang? Ini apa maksud bulan ni? Bukan bulan di atas langit itu. Apa peduli bulan atas langitnya? Habis kalau tak ada bulan, tak payah berpuasa. Tengok di kutub utara, tengok di kutub selatan. Berapa bulan malam, berapa bulan siang ayat anak-anak? 6 bulan siang, 6 bulan malam. Mana ada bulan? Nak teropong macam mana? Takkan nak puasa setahun? Takkan nak berhari raya setahun? Maksudnya di sini, itu kiasan saja. Itu kiasan saja. Nak mengaji hakikat ini, ambil yang di langit, bubuh di atas diri, baru jumpa apa sebenarnya puasa. Baik, saya terangkan ya. Satu basa-basi. Baik, anak bulan itu diri kita. Ini anak bulan Ramadan ini. Ini anak bulan rahmat, nikmat, barakah. Kita sebut Ramadan. Ini bulan rahmat, bulan nikmat, bulan barakah. Ini ada. Ini nikmat, rahmat, barakah yang paling besar ini. Bukan nasi dan air, tidak. Nikmat, rahmat, barakah Allah itu ini yang besar. Nasi dengan air kan masuk surga. Yang masuk surga dengan apa? Siapa? Jawab siapa? Siapa jawab? Siapa masuk neraka? Jawab kuat. Siapa masuk surga? Apa nak mengaji bulan bintang? Itu kiasan Allah. Letaklah diri kita. Ini anak bulan yang besar. Nikmat, rahmat, barakah ini yang besar. Ini anak bulan. Apa macam mana dikatakan apabila terbitnya anak bulan, wajib kamu berpuasa. Terbit anak bulan ini kan. Nampak aku ada anak. Sekarang aku nampak aku. Tengok tangan. Milik siapa ke tangan aku ya Allah? Nikmat, rahmat tangan bagi ini ya Allah. Mana besar dengan nasi anda? Mana besar tangan dengan air anda? Ni rahmat nikmat tangan ya Allah. Kalau aku tidak ada tangan, jika aku tidak ada mata, jika aku tidak ada telinga, jika aku tidak ada mata, jika aku tidak ada kaki, macam mana ya Allah? Macam mana aku nak kenal anak isteri? Macam mana aku nak tahu siang dan malam? Kalau tidak ada hidung, macam mana aku nak tahu baunya? Jika tak ada mata, macam mana aku nak tahu benda tu masak ke pisang mentah ke? Ya Allah, betapa besarnya nikmat itu. Basar arti melihat. Sifat Allah melihat. Mana letaknya sifat Allah? Mana letaknya? Pada mata kita kan. Itu rahmat nikmat Allah besar itu. Sama mendengar Allah itu. Di mana letaknya mendengar Allah itu? Ada telinga kita. Ini nikmat Allah ini. Ini puasa yang besar ini. Kita sebut Ramadan dapat ini. Sebut nikmat, rahmat, barakah. Nikmat, rahmat, barakah Allah tu ada pada kita. Basar, sama, kalam. Betul tidak? Hayat hidup, wujud ada. Allah nak menyatakan dirinya. Ini anak bulan. Jadi kita sudah sedar bahawa sebenarnya anak bulan itu duduk pada atas diriku. Hendaklah kamu berpuasa. Apa arti berpuasa? Berpuasa ni berpantang mengaku milik aku. Puasa pantang mengaku milik aku. Tangan aku punya. Tak boleh. Pantang kita mengaku tangan milik aku. Pantang mengaku mata milik aku.
Pantang mengaku telinga aku, dengar aku, mata aku, melihat aku, suara aku, berkata-kata aku, ya, kudrat aku, gagah aku, tak boleh. Kita pantang, kita berpuasa. Setelah kita menampak diri kita baru terpuasa, serah kepada Allah. Ambillah kembali Allah tanganmu ini. Tangan ini milikmu asalnya. Aku nak kembalikan tangan kepadamu. Nikmat tangan ini, nikmat kudrat. Kudrat ini gagah. Gagah aku angkat dengan tangan. Aku nak kembalikan gagah kudrat iradat ini kan sifatmu. Ambil. Sama bahasa kalam ada pada mata kita kan, mata melihat, telinga mendengar, mulut berkata-kata. Ambil. Itu kan milikmu. Itu kan sifatmu. Ambil. Kan sifat Allah melihat, mendengar itu kan. Kenapa kita nak mengaku kita melihat? Nikmat itu milik Allah. Melihat sifat Allah. Basar, hati apa basar? Jawab kuat-kuat, baru saya rasa itu. Basar hati apa? Melihat. Siapa melihat? Allah. Kembalikan dia punya. Kenapa kita nak pakai penglihatan dia? Ini puasa itu pantang mengakui kita punya. Hantar balik. Sama mendengar. Sifat siapa mendengar? Allah. Sifat Allah. Kenapa kita nak mengambil pakaian Allah? Tak boleh. Hantar balik. Jadi segala suruh kita hantar balik. Apabila sudah hantar balik, artinya kita tenggelamkan diri dalam bulan. Anak bulan tenggelam dalam ibu bulan. Artinya, ini garam ini. Nah, ini umpamanya kita garam ini, kita campakkan garam ke dalam lautan. Ada nampak lagi garam? Anak bulan ini masuk ke dalam wajah Allah. Wajah makhluk masuk dalam wajah Allah. Nampak lagi kita? Sudah penuh bulan itu. Bulan mana? Bulan cahaya Allah. Tak nampak dah kita ini. Bila tak nampak kita, baru kita berhari raya. Bergembiralah kita. Sebab apa kita bergembira? Jikalau miskin pun alhamdulillah. Dah aku tak ada dah. Yang miskin milikmu ya Allah. Kena langgar kita tutup kaki. Alhamdulillah ya Allah. Aku tak ada dah. Aku dah tenggelam ke dalam ilmu bulan. Tenggelam, karam masuk dalam wajah Allah. Sudah tercampak garam di dalam lautan. Sudah tidak lagi kelihatan garam. Garam sudah tidak kelihatan lagi. Segala-galanya masih. Meniaga rugi pun alhamdulillah. Tidak boleh raya. Tak ada duit pun alhamdulillah. Tak untung, rugi pun alhamdulillah. Ya Allah, segala-galanya sudah menjadi milikmu. Ini maknanya anak bulan itu sudah tenggelam dalam ibu bulan. Berhari rayalah kita. Tetapi ilmu ini bukan saja bulan Ogos. Ilmu ini bukan saja bulan Julai. Ilmu rahmat, nikmat, barakah selama-lamanya, selama adanya kita. Tak payah tunggu Julai, tak payah tunggu Ogos. Cantik tidak? Awak biasa puasa bulan kecil, 1 bulan saja. Saya 12 bulan seumpamanya. Mana besar? 1 dengan 12. Mesti besar 12. Nak kecil ke nak besar? Jawab. Marilah kita berpuasa. Nikmat, rahmat, barakah. Mana nikmat? Basar sifat Allah, bukan sifat kita. Ambil balik ya Allah. Basar sama mendengar. Mendengar itu milikmu ya Allah. Aku tak ada. Hantar balik, hantar balik, hantar balik. Dia sampai cukup 1 bulan penuh. Satu aku ni kembali kepada Allah. Setelah itu penuh. Sudah tak nampak dah aku ni. Sudah tenggelam dalam wajahmu ya Allah. Mana aku? Mana aku? Tak ada. Maka berhari raya lah. Ini faham tidak? Bukan payah benda ni, tetapi tak ada orang nak menyampaikan. Sekarang saya dah bagi galah. Saya dah sampai dah ilmu yang hakikat tu. Tuh, pedoman bukan bulan di atas di atas awan kan, tidak. Habis kalau orang kata apa? Mendor je. Macam mana nak nampak anak bulan? Teropong tak nampak. Bau ni apa nama jerbu? Apa terbang landing pun tak nampak. Apa lagi nak tengok anak bulan? Nasib baik jerbu tak ada. Sudah tak buat tak puasa lah kita. Oh macam tu ya. Berpuasa. Itu kiasannya. Jadi ingat ya, wa qin anfusikum afala tubsirun. Lihatlah, tidakkah kamu lihat dari diri kamu sendiri? Tidak diri.